Roti kalau lepas masak, eloklah kita sapu butter bagi dia nampak berkilat shiny macam ni. Barulah cantik, sedap nak makan nanti. Okay, ini kita buat roti siopan ataupun roti garam. Okay, garam dia kita pakai garam yang ni lah. Garam ni. Jadi, inilah hasil roti dia. Kalau siapa nak buat roti tu boleh tengok video-video kita sebelum ni. Boleh tengok cara-cara buat. Memang kita ajar step by step untuk dapatkan roti ni. Nampak dia punya tekstur dia. Yang ni kita zoom in sikit tengok dia punya tekstur dia berkapas elok cantik. Nampak tak? Lepas tu dia punya garam tu tabur kat atas. Sebenarnya tabur garam kat atas ni mesti ingat dia rasa masin ke apa, tapi dia tak. Dia elok je. Bila makan tu complete rasa dia. Memang sedap. Okay. So ni tengok ni. Oops, terdekat pula. Nampak tak? Dia berlubang. Jadi inilah dia hasil dia. Jadi buat roti ni untung. Sebab nombor satu kita dapat makan sedap. Sebab rasa kita buat sendiri. Lagi satu boleh buat banyak. Okay. Nampak tak? Satu dos tu boleh dapat banyak roti. Jadi sangat-sangat untung lah sebenarnya. Yang paling penting sekali sedap lah. Bila kita buat roti sendiri ni. Dia satu kepuasan. Cubalah buat roti. Okay. Memang mudah je. Semua cara-cara buat roti tu, bahan-bahan macam mana nak campur, nak guna mesin apa, semua ada dalam video-video kita sebelum ni. Boleh tengok je video-video yang cara buat roti melalui bread maker. Okay? Menggunakan bread maker. Tapi yang ni kita guna bread maker yang murah je. Bread maker jenama Lotus je. Bukan yang branded. So nak tunjuk bahawa bread maker yang biasa pun boleh hasilkan roti-roti macam ni. Okay? So apa lagi? Jom kita buat roti lagi.